Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Santai pagi ni sambil memasak. Tak masak hari ni. Bergedel favorit Alia, Afif. Afif! Kita kalau ada batang daun sop, kita tanam ya. Jangan buang. Kita tanam di sini. Kadang-kadang dia hidup. Kadang-kadang pun tak hidup juga. Tak apa. Daripada buang kan. Sayang. Okey. Harap-harap hidup. Cili. Dan kita petik daun limau. Banyak yang makan ulat. Ni muda tak best. Dia cari yang tua-tua. Macam ni. Kita ambil yang tua-tua. Macam ni. Cuba teka nak masak apa. Kita cuci dulu. Kita masak soto. Yang ketinggalan daun limau purut ni sedap bau dia. Wangi. Kita biarkan sampai mendidih dan sampai pecah minyak. Sampai bau wangi. Okey? Okey, kita masak untuk 2 ekor ayam ya. Siapkan air. Ayam apa yang? Ini untuk 2 ekor ayam. Kita masak soto. Saya buat besar-besar macam ni. Sebab senang, nanti kita tinggal geprek saja. Kaki-kaki. Leher. Okey. Bumbu pun dah siap. Okey, kita masukkan bumbu. Dan gaul-gaul. Kasih dia sebati. Kemudian letak garam dan perasa secukupnya. Okey, ayam untuk 2 ekor dah siap. Bos, kalau dia geprek bos. Geprek bosku. Fokus betul. Dengan mimik muka sekali. Okey. Siap untuk dihidang. Siap untuk makan. Soto Madura. Daun sop. Sambal. Kentang pula. Lontong. Bergedel by Alia. Mihun. Tu ayam. Wow. Untuk 2 ekor ayam. Habis sudah. Sekali makan Encik suami sangat suka soto Madura ni sahabat. Memang favorit dia. Tengoklah tu. Sangat selera dia. Okeylah sahabat, sampai di sini dulu konten Bunda untuk hari ini. Dan jumpa lagi di dapur Bunda seterusnya. Assalamualaikum. Sambal kicap marvelous. Bocil. Bawang goreng. Enak tenan.